Bag smart ni antara favourite ibu tau. Ibu sebelum ni dah ada dua, satu colour pink dan satu colour hitam. Kali ni ibu beli lagi satu jenis bag yang macam ni. Okay, kalau korang boleh tengok, yang ni sebab apa tau, dia tahan lasak. Jadi dia, kalau katakan apa-apa saja tertumpah dekat bag ni, senang nak lap, waterproof. Itu yang bestnya. Ni kalau sesuai lah, katakan ada anak-anak kecil, korang nak kena bawa botol susu lah, kadang-kadang korang nak makan kat luar, tertumpah dekat bag kan. Korang kena dapatkan satu bag macam ni. Nampak ni? Ini korang boleh jadikan dia bag pegang. Okay, dia ada sekali bagi dengan sling bag macam ni. Okay, yang ni untuk sling bag. Kalau korang nak pakai yang panjang, dia ada siapkan. Korang boleh adjust dekat sini. Okay, keluasan dia, yang ni lah ibu kata, yang ni adalah bag magic bag tau. Sebab apa ibu kata bag magic? Sebab apa saja barang-barang kurang yang orang kata yang korang pakai bag besar, apa saja barang-barang yang korang letak dekat bag besar boleh muat dekat dalam ni tau. Sebab ibu dah pernah try sebelum ni, ibu bawa bag besar dan ibu nampak benda ni kecil. Boleh ke? Rupanya boleh korang, macam-macam boleh. Ibu ada 4 phone ibu mesti boleh masuk. Dan ibu letak lagi dengan power bank. Ibu bawa 2 power bank. Ibu bawa lagi mic. Lepas tu ibu letak dengan wallet ibu. Wallet kecil panjang still boleh masuk tau kat dalam ni. Yang ni ada beberapa colour. Okay, korang boleh tengok sini, dia memang kalis air dan mudah lap. So ketebalan ni pun sangat tebal. Okay, lawa, sangat lawa. Macam-macam, memang bag ni sangat-sangat magic sebab tu ibu dapatkan yang ni kali ketiga. Okay, kali ketiga ibu ada bag mat ni. Korang boleh dapatkan kat bag ni tu ada beberapa colour. Hitam ada, kalau korang cari colour pink ada. Korang boleh check lah kat bag kuning tu. Okay, sangat berbaloi tau untuk korang dapatkan bag ni.